Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hai, welcome to our first podcast. Di sini saya bertemu bersama kawan-kawan saya. Hai, nama saya Ainur. Saya dari kelas 6 Bestari. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan kawan-kawan saya. Hai, nama saya Nida Latifah dari kelas 6 Bestari. Hai, nama saya Nafina dari kelas 6 Pinta. Hai, nama saya Dina Syarif dari kelas 6 Pinta. Hai, saya Muhammad Maharis dari kelas 6 Pinta. Baik, hari ini kita akan berbincang tentang bulan Ramadan. Korang puasa tak hari ini? Puasa! Okey, Daniel, apa maksud puasa bulan Ramadan? Puasa Ramadan artinya menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari pada bulan Ramadan. Oh, betul. Maknanya kita perlu menahan diri kita. Bukan sekadar makan dan minum, tetapi kita juga perlu menjaga percakapan dan perbuatan kita. Seterusnya, Afina, apakah hukum puasa Ramadan? Kawan-kawan, semestinya hukum puasa Ramadan adalah wajib. Oh, Syifa, apakah syarat wajib berpuasa? Syarat wajib puasa ialah berakal, waras, balik, mampu, tidak usul, orang Islam dan suci pada haid dan hadas. Soalan seterusnya, lafaz niat berpuasa. Amma, cuba lafazkan niat berpuasa. Mari kita berniat bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita ada dua niat, lagi satu untuk sebulan. Nawaitu shauma ghadin syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Waktu berniat bermula dari terbenamnya matahari sehingga terbit fajar. Baiklah, sekian saja untuk hari ini.